Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Al-Baihaqi bin Muhammad Faris, wartawan Pilas TV, TV PSS Sekolah Menengah Agama Setiu. Bersama saya sekarang Najihah Juru Kamera. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan program Career Insight. Nak tahu yang lebih lanjut? Jom kita saksikan. Kini saya bersama dengan Cikgu Zura. Cikgu Zura merupakan cikgu pengiring. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah manfaat yang Cikgu lihat kepada murid dalam program hari ini? Okey, manfaat yang cikgu lihat yang mana murid pada hari ini sangat bertuah kerana selain daripada kita murid dapat mendengar perkongsian daripada ikon Kejaya selama 4 orang, mereka juga dapat melawat booth pameran-pameran yang ada di sini daripada pelbagai agensi, APTA, APTS, dan juga berpeluang untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti berbentuk art, iaitu aktiviti mencanting batik daripada Alfa Batik. Seterusnya, manfaat yang lain adalah murid secara tak langsung dapat tahulah manakah hala tuju mereka selepas tamat belajar, tamat SPM atau cikgu. Jadi diorang dapat buat pilihanlah ke mana arah selepas ini, sama ada menyambung pelajaran ke bidang yang mereka minati. Pada masa yang sama, mereka dapat tahu juga apakah syarat-syarat permohonan ke kolej ataupun APTA yang mereka minatlah. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Menarik kan? Sekian saja daripada kami, kru Pilas TV, TV PSS Sekolah Menengah Agama Setiu. Pilas TV mencipta fenomena baharu. Bye.